Bagaimana permulaan datangnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan firman Allah Taala yang bermaksud, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu seperti mana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi sesudahnya. Bagaimana permulaan wahyu? Apa makna? Tajuk sebelum dikemukakan hadis itu dalam Bukhari ni, dia nak ceritanya wahyu ni, hak kata wahyu ni bukan turun kepada nabi kita saja. Sebelum pada ni nabi-nabi tu wahyu dah. Wahyu tu turun dah kepada Nabi Adam, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Nuh, kepada nabi-nabi yang lain. Tapi setelah zaman Nabi Isa terhenti wahyu. Selepas Nabi Isa, bagaimana bermula wahyu? Bermula wahyu tu bukan maksud wahyu yang mula-mula, tidak. Keadaan wahyu ni sebelum pada tu berhenti dah, macam mana keadaan wahyu? Seolah-olah dia nak cerita wahyu yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni cukup istimewa sehingga kita boleh kira dia ni sebagai wahyu yang berasingan. Ada yang mengatakan maksud Imam Bukhari nak cerita ni, kita kena tengok kaifah ni, kaifiat ni bukan kaifiat haliyah sahaja, bukan kaifiat zamaniyah sahaja, bukan kaifiat makaniyah sahaja, bahkan kaifiat semua sekali. Keadaan, bukan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam diri dia tu saja, tidak. Bagaimana keadaan masyarakat pada masa tu? Keadaan juga bagaimana orang-orang yang diwahyukan kepada mereka. Wahyu ni disuruh sampai kepada masyarakat. Masyarakat tu bagaimana keadaan? Itu makna kaifah. Bagaimana keadaan Nabi SAW yang dipilih tu? Orang lagu mana? Keadaan juga tu. Masa, zaman tu bagaimana? Zaman wahyu tu. Zaman, kaitan juga. Tempat, turun wahyu tu ada kaitan juga. Maknanya semua ini saling berkait. Jadi kalau kita perhati di sini, dia tak ada kena-mengena dengan kaifah ni mula-mula turun wahyu tu saja, tidak. Wahyu ni bukan wahyu Quran saja, sebab wahyu ni banyak. Dia nak isyarat juga, dia nak bincang ni, wahyu ni banyak macam. Kurang-kurangnya yang disebutkan dalam Quran dengan jelasnya ada 3, iaitu dalam Quran disebutkan wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha. Allah tidak akan bercakap dengan manusia kecuali dengan salah satu daripada 3 cara, melalui wahyu, atau di sebalik tabir, ataupun Allah mengirimkan utusan, lalu utusan itu mewahyukan kepadanya apa yang dikehendaki oleh Allah. 3 cara. Dan kalau Quran semua sekali, Quran ni iaitu yang sampai kepada Rasulullah melalui malaikat. Yang ketiga dalam ayat tu disebut au yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha. Tak ada satu pun ayat Quran yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui min wara'i hijab, ataupun dalam Quran tu sebut wahyan itu. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan wahyu? Wahyu di situ hak lain, hadis ini. Jadi hadis ini pun wahyu juga. Itu Imam Bukhari nak cerita. Sebab kalau kita nak kata wahyu ni khusus dengan Quran, tu satu ya daripada yang disebutkan dalam ayat tadi. Jadi maknanya kita kena faham bahawa hak wahyu ni bukan hak Quran itu saja. Penting dan besar kedudukannya. Kehebatannya pun tidak kurang daripada Quran itu. Sebab datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dikatakan wahyan. Dia nak ceritanya wahyu ni, hadis itu pun wahyu juga. Jadi orang yang mengatakan wahyu ni Quran saja tak betul. Berdasarkan ayat tu tak betul dah. Wahyu dalam bentuk Quran itu orang panggil al-wahyul matlu. Ulama-ulama sebut dalam istilah dianya al-wahyul matlu. Hadis ini wahyu juga, tapi al-wahyul ghairul matlu. Wahyu yang tidak dibaca. Maksudnya dalam sembahyang apa tu sebagai ibadat khusus lah, dalam ibadat khusus tak ada baca hadis tu. Hadis tu kita tak boleh nak baca. Misalnya lepas Fatihah tu dalam sembahyang nak baca tak boleh. Itulah disebutkan al-wahyul ghairul matlu. Dia nak ceritanya ni pun wahyu juga. Lepas tu dalam ayat yang lain disebutkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dia tidak bercakap mengikut hawa nafsu dia. Apa yang dia tuturkan itu adalah wahyu yang diwahyukan daripada Allah. Apa-apa saja wahyu daripada Allah. Dia nak cerita di sini hak dia bercakap, bukan Quran saja hak dia bercakap. Hak dia cakap tu tidak bercakap ikut nafsu. Hadis ni pun juga semuanya wahyu. Kurang-kurangnya di sini kita bahagi kepada 2 wahyu, iaitu wahyu dalam bentuk Quran, wahyu dalam bentuk hadis. Ada wahyu orang panggil wahyu manami, wahyu tidur, ketika tidur Nabi SAW mimpi itu pun wahyu juga. Nabi Ibrahim mimpi juga, Allah SWT suruh sembelih anak dia, wahyu. Kalau tidak wahyu tak boleh sembelih tu. Lepas tu ada juga wahyu ni dia panggil an-nafath fir raw, mana Allah SWT mengilhamkan sesuatu kepada Nabi SAW. Dia sedar dan dia ingat selalu
apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak, tetapi dia ungkapkan dalam bahasa dia sendiri. Maksud Allah Subhanahu Wa Taala tu diungkapkan dalam bahasa dia sendiri. Seperti kita kata, kita dengar dalam satu bahasa lah, ni orang-orang depan kita ni tak reti belaka bahasa tu, kita dengar dalam satu bahasa, lepas tu kita pun faham maksud, kita pun rayak tu maksud tadi lah, maksud orang kita terima tadi, maksud tu orang lain pun faham lah semua. Hak tu lah orang panggil hadis ni. Ada lepas tu wahyu ni pula ada yang berupa ilham, bukan khusus kepada Nabi, kepada binatang pun ada ilham Allah Subhanahu Wa Taala bagi tu. Inilah yang disebutkan dalam Quran, wa auha rabbuka ila an-nahl an ittakhidhi minal jibali buyuta. Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada lebah supaya buat sarai-sarai dia di bukit-bukit dan di pokok-pokok dan lain-lain lagi. Allah Subhanahu Wa Taala wahyu, dia tu jadi pandai buat benda lagu tu. Ini pun satu bentuk wahyu juga. Allah Subhanahu Wa Taala lah juga yang mewahyukan pada pokok kayu tu, yang dia membesar dengan cara dia yang tersendiri, mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala belaka. Wahyu belaka. Semuanya terikat dengan, maknanya umum sangat tu. Adakah wahyu kepada Nabi SAW ni seperti wahyu kepada benda-benda tadi? Tidak. Imam Bukhari nak ayat tidak, beza tu. Sebab itulah dia amari ayat wa qaulillahi azza wa jalla, dan firman Allah azza wa jalla, inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'di. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu seperti mana kami telah wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi sesudahnya. Maknanya wahyu ni wahyu risalah, bukan wahyu tabi'i, tidak, bukan wahyu takwini, tidak, tetapi wahyu syar'i, dan menyebabkan seseorang yang menerimanya menjadi rasul, menjadi nabi. Kalau lebah tadi tidak jadi nabi, tidak jadi rasul walaupun dia terima wahyu, sebab wahyu dengan makna lain. Imam Bukhari nak ceritanya wahyu kepada Rasulullah ni serupa dengan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi sesudahnya, bukan seperti wahyu Tuhan kepada lebah ataupun kepada lain-lain, bukan lagu tu. Maknanya di sini dia nak cerita kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah seperti nabi-nabi sebelumnya. Wahyu lagu tu besar kedudukannya dan istimewa sangat wahyu itu. Wahyu itulah yang menyelamatkan manusia. Kerana menentang wahyu itulah sesuatu umat tu dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sepanjang zaman. Apabila orang turut tu, selamat dia. Apabila tak turut tu, hancur dia. Lepas tu apa yang dia Allah Subhanahu Wa Taala kata, sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh. Dia tidak kata kepada Adam. Nabi Adam tak terima wahyu. Kalau dia tak terima wahyu, belah mana dia nabi? Dia sebut Nuh dan nabi-nabi sesudahnya. Sebab apa? Ada yang mengatakan sebab hak mula-mula sekali binasa kerana ingkar, kerana tolak, menyeluruhlah kebinasaan itu, iaitu bermula daripada Nuh. Ada pun sebelum pada tu tidak, kebinasaan umum tu ataupun bala azab yang umum tu tidak kena walaupun ingkar. Hak mula kenanya kepada umat semua sekali start daripada Nabi Nuh lah. Jadi hak ni pun dia nak cerita ni, hak Nabi SAW bawa ni jenis lagu tu lah. Jenis yang mana kalau tak terima, hancur semua sekali. Ada juga ulama mengatakan sebab Allah SWT sebut ni kama auhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'di, dia nak ceritanya rasul hak mula-mula hadis pada mahsyar ni, bila orang semua sudah tak boleh nak tangguh dah seksaan ni, teruk dah, apa kita tak cari tok nenek kitanya, mungkin kita jumpa dengan Adam, kita jumpa dengan orang ni, kita jumpa dengan orang ni, biar dia minta syafaat lah dengan Allah SWT, biar kita lepas lah daripada suasana ni. Jadi di situ bila orang pergi kepada Nuh, orang kata engkau adalah rasul yang pertama. Dia sebut rasul yang pertama, dia tidak sebut Adam. Apakah Nabi Adam itu tidak rasul? Jadi ulama kata dia ada maksud tersendiri yang sebut rasul yang pertama. Maksudnya pengajaran dia itu pengajaran dalam arti yang luas, bukan pengajaran yang berkait dengan soal makan minum, tidak. Adapun nabi-nabi, rasul-rasul sebelum Nabi Adam ni, wahyu yang sampai kepada dia itu berkenaan dengan kita nak menanai lagu mana. Syariat dia tu kita bagaimana nak meneruskan hidup. Tidak ada orang panggil wahyu syariat berkait dengan undang-undang, berkait dengan masyarakat, berkait dengan ini, tak ada. Hak mulanya sebagai rasul yang membawa risalah yang macam tu Nabi Nuh, yang membangkitkan sifat-sifat yang mulia, akhlak yang mulia sebagai satu tu bahan untuk tamadun yang terpenting. Ni Nabi Nuh start situ, bukan Nabi Adam. Sebelum pada tu tidak. Yang pentingnya syariat. Ni tak boleh nak fikir, manusia tak siapa nak fikir. Ni lah serupa dengan Nabi Nuh dulu. Lepas tu akibat dia kalau tak terima pun serupa juga. Sebab itu disebutkan Nuh dan nabi-nabi selepas. Seseolahnya manusia di peringkat permulaan tu masih di peringkat bayi ataupun kanak-kanak nak sampai ke Nabi Nuh tu. Sudah balik dah. Kalau kita manusia kan 15 tahun. Di situlah mula dia ni kena tahu apa agama ajar. Yang mana akal kita tak sampai. Dia sebut
kepercayaan kepada alam kubur lah, azabnya, apanya. Ada cerita benda-benda gitu. Kita kena percaya hak ni. Bermula daripada bila? Nuh. Seolah-olahnya manusia di zaman tu peringkat tu sudah balik. Tetapi balik pun dia bukan matan betul lagi. Hak matan betulnya zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana betul-betul bertanggungjawab. Manusia pada ketika ni dia nak menyumbang, dia nak buat sesuatu, bukan nak menerima saja. Di zaman ni ni. Sebab itulah dia buat kaifa kana badul wahyi, permulaan wahyu. Wahyu ni luah, mencakupi seluruh kehidupan manusia, aktiviti manusia mesti berpandu kepada wahyu ni baru selamat. Dunia ni penuh dengan pancaroba. Dunia ni macam-macam, perusahaan pun pelik, tidak serupa dulu. Kajian manusia pun tidak seperti dulu. Betul-betul dia ni ketika orang panggil bukan remaja, dewasa. Orang dewasa sesuailah ilmu dia kena bagi pun lebih luas. Bukan sekadar syariat-syariat apa asas-asas, tidak, lebih daripada itu. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul mata